Bad History. Bad History adalah di bawah syarikat Bad History Sendirian Berhad. Syarikat ini ditubuhkan pada tahun 2003 di Pulau Pinang, beroperasi di Bukit Bertajam, Pulau Pinang. Mereka mempunyai banyak cawangan di seluruh Malaysia. Syarikat ini mempunyai sebanyak 4 orang direktor dan 1 orang sekretari, yang mana kesemua mereka adalah berbangsa Kina. Mereka mempunyai 2 shareholder, 1 orang individu berbangsa Kina merangkap sebagai direktor utama dan 1 lagi shareholder adalah sebuah syarikat besar iaitu Tropical Consolidated Corporation Sendirian Berhad. Syarikat yang sudah beroperasi sejak tahun 2003 dan mempunyai nilai revenue tahunan sebanyak 53 juta ini tidak pernah memohon pengesahan halal di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Mereka juga tidak pernah menyatakan bahawa premis mereka adalah halal atau Muslim friendly, tidak juga menyatakan bahawa produk mereka dari bahan-bahan pembekal halal. Mereka hanya menyatakan dengan tegas bahawa produk mereka melalui piawaian standard higien yang tinggi. Syabas buat mereka kerana tiada ayat yang cuba mengelirukan umat Muslim seluruh Malaysia. Cuma orang Muslim Malaysia sahaja yang terhegeh-egeh mahu beli dan muka juga tak tahu malu. Dah tahu tak sah halal nak juga makan. Akal diberikan tidak digunakan. Kemudian bagi pula pada anak-anak yang tak berdosa makan. Ketimbang